kurangkan gula ni, sebab gula ni memain peranan dalam kita punya resepi you untuk buat bagi kat jiran you rasa dulu. Kalau jiran kata, sedapnya, you buat niaga, pastikan semua berjaya dalam hidup. Bukan macam telur dulu. Telur dulu besar-besar, sekarang telur kita dah makin mengecut. Sebab zat besi semua dah kurang dekat air. Blendkan dia sampai dia bertukar colour. Repackaging pun boleh. Macam saya repackaging je. Sebab kita ni kan orang-orang yang meniaga kan, repackaging dark chocolate and cocoa powder. Sebab tu kita kena guna. Macam ni lah kan garam kita. Lepas tu minyak masak, lagi minyak apa lagi ada? Pakai butter dicairkan boleh ke? Boleh lah kak. Tuang sekali semua. Sebab if you masukkan cocoa powder, right? You all boleh je terus asingkan cocoa powder masuk. Whiskkan dia. Lepas chocolate rice, you masukkan, mixkan together. Pakai chocolate cair, ready to use lah. Bekas dark chocolate kita yang cair. Yang coklat cair tu pun boleh, tak nak letak. Tolonglah bagi tahu, Rina, akak berjaya buatkan lagi. You boleh ni. Dark chocolate ya, dark chocolate. Kan dark chocolate coin 3 biji. Kan chocolate chip. Ya, fresh from oven ya. 9 inci, dia lama sikit. 55 minit ke 1 jam lah hingga masak lah. 55 minit tu kecing. You cocok pakai lidi, lepas tu you tengok. Saya masuk tanpa panaskan oven. Packing, kita tunggukan. Bila balik Rina. Ni cepat tulis siapa nak dia punya ni. TP masuk dia. Kita jual RM15 akak. Tak tahu episod apa lagi lepas ni.